raya. Sekarang ni kita orang sejuk. Sekarang dah pukul 7 lebih. 7 lebih dekat Raub. Sangatlah sejuk. Korang tengok tu. Kabus. Kalau kat KL ni tak nampak apa. Nampak bangunan je. Nampak bangunan terus. Kalau kat KL nampak bangunan, nampak asap je. Tapi kat Raub ni nampak kabus guys. Wow. Sejuk. Tak payah mandi pun sejuk. Ni husband I sekejap lagi dia nak pergi semayang raya dengan family dia. I tak ikut lah. I tak boleh semayang. I minta husband I bawa naik motor jap, ambil angin. Sebab nak udara segar lah. Sedap gila bau udara ni. See all the greens. Macam mana tak sejuk sebab banyak pokok. Kat KL tu banyak bangunan je banyak. Bukan tak bersyukur, tapi sebab tu orang suka duduk kampung. Korang tengok kampus tu. Nampak kan? Aduh. Nampak tak? Sekejap. Tengok tu kabus dia. Oh my god. Wait, terbalik kabus tu. So my mother-in-law, dia buat mi kari rasanya. Dia buat mi kari, tapi I tak lapar lagi. I tunggu husband I balik beraya. Balik semayang, baru I turun makan lah. So masa husband I pergi semayang tu, I siap-siap lah pakai baju kurung semua. Oh my god. Kabus weh. See, betapa sejuknya Raub ni. Sejuk ke? Sejuk. Best ke balik? Best sejuk. Memang kau. Ayalah. So, rempet-rempet kat kampung. Kalau kat KL tak dapat nak rempet. Motor tak ada. Motor I tengah siap. Sebab motor tu motor daripada zaman I belajar lagi. Rosak. So, I tengah repair sikit-sikit lah. Sukunya bau dia. Bau bila kau hirup udara tu sejuk sampai ke paru-paru kau. Best. Alhamdulillah. Terima ya Allah. Tengok all the green. Daripada ni lah yang bagi kita oksigen yang segar guys. Baru nak iron baju. Husband I baru juga I lupa gila nak vlog dia waktu dia drive. Waktu dia ambil kereta, adik-adik dia pun ikut nak pergi semayang. So I pakai baju orange lah. Husband I baju warna hitam. Sebab I ada baju hitam tau actually, tapi baju hitam I ada koyak sikit. So husband I cakap pakailah baju orange kan. So macam okay. And lepas kita makan-makan sekejap lagi, kita orang terus balik ke kampung lah. Kampung belah mak dengan belah ayah. Tak rekam? No. Tu tiba balik? Sampai kami je. Itu cuma kerja. So kita orang makan dulu, baru kita gerak ke kampung lah. So kita susun dalam ni dulu. Ni kat pisang. Ni dekat kedai. Ma beli kat kedai. So mungkin ni nak bawa balik kot. Siap. Oh. Okay, time to makan. Sekarang kita nak makan. Nak pergi ke
Yan. I tak nak makan banyak sebab I tahu kat kampung jadi mesti makan banyak. Jadi sakit perut lah aku lah. Bapak mertua I buat sendiri tau, lemang. Menjadi buat dalam rumah pakai tong. Makan ni free lah. Kenapa dah? Awak nak bawa t-shirt ke? Awak nak bawa baju tak? Tak. Tak payah pakai ni. Okay ke guys, makeup I rasa macam a bit gelap. Mananya ambil gambar? Jom ambil gambar. Oh, kita nak ambil gambar kat sini. Habis dah bodoh. So kita dari Raub, kita nak gerak ke Kampung Som. Lepas beraya dekat rumah nenek belah mak suami saya. Lepas tu kita akan pergi ke Kampung Tembeling pula, belah abah, belah father-in-law I. Kita orang gerak 3 kereta, mak abah dengan adik ipar puan I satu kereta dengan anak-anak dia, and then satu lagi kereta the boys lah, adik ipar I, the boys semua satu kereta, and me and my husband satu kereta. Tak pasti ramai ke tak balik rumah nenek, kita tengok macam mana. And cuaca agak baik today, as you can see. Slow baby, jalan dia curam je. Sukalah layan selekor-selekor ni, kita yang pening. Lepas tu balik rumah kampung Tembeling, jumpa Mak Long. Mak Long sangat baik, I love her. Sangat baik, dia sangat-sangat apa orang cakap, welcoming lah. Excited nak balik jumpa Mak Long. Then Mak Long dengan anak-anak perempuan dia bagi I best sebab dapat rasa lah feel kampung tu, at least lah kan. Rezeki ni, nama dia rezeki. Kalau I balik belah Gopeng best juga, cumanya dah tak ada kampung sangat sebab ramai yang dah dah tak ada, dah berhijrah ke KL, ke bandar, ada yang dah meninggal kan. So tinggal rumah my mom je yang dekat taman Gopeng tu. I tak tahu kenapa, mungkin entah, aku tak tahu kenapa I tak lapar sangat. Tapi tak tahulah kalau dah sampai dekat kampung nanti I makan beria ke tak kan. Tapi setakat ni I tak lapar sangat, I tak tahu kenapa. Cumanya I agak geram dengan tudung hari ni sebab tudung I macam terlalu beralun. Ush, bahaya ni. Kenapa dia buat macam tu, be? Tak. Tiba ada kon, be, kat tengah ni. Bahaya betul. Oh, ya kot, tadi orang ramai kan. Mungkin dia nak buat macam queue ke apa kan. Tapi bahayalah sampai nampak. It's very enjoy.
the view. Dia love kampung. I rasa nanti I pension dengan dia pension di mana duduk kampung kan. Anak-anak kita orang membesar kat kampung lah. Okay, lepas tu nanti pandai lah berhijrah ke bandar ya anak-anak. Mama, papa, support you guys. Tak sampai nak ada anak. Sabar, doakan kita orang tau. Ya, sabar. Dengan sayangmu sama diberi. Dah sampai dan saya selamat drive sampai ke Kampung Som dan dia pun selamat bangun daripada tidur. Okay, jom pergi rumah nenek. Nak buka tingkap ke tak payah? Tak payahlah, nyamuk lah. Nyamuk. Bawa ni boleh? Boleh. Lah, bawa lah beg tadi yang tolong. Tak tolong kau. Kata nak tolong. Okey lah, mamai. Okay, jom. This is our kampung. Sini. Taiko ke? Taiko lah dengan rumah. Pisang pun lebat ni. Tinggal masak ke? Panas lah. Cantik. Best weh. Hari tu kita orang datang tak ada ikan. Ni tak tahu mana datang ikan. Ni ikan tilapia ah. Ikan apa ni? Ikan lapia. Kan? Hari tu tak ada pun. Tak tahu. Nenek letak. Tanduk kebau. Mana? Tu bukan. Mana tanduk kebau? Tu. Aku risaulah phone ni jatuh. Alah, ya Allah, apa benda tu? Okey, korang tengoklah. Tada. Kenapa iPhone? Kenapa kau macam ni? Serabut lah aku. Sabar sekejap. Kalau aku lock. Okey, aku lock. Aku sebenarnya takut. Okey. Hari tu kita orang pergi tak ada ikan tau. Baby tak payahlah. Macam Sana. Tengoklah. Atas. Sebaik tak terlanggar benda ni. Ya. Tak boleh takut, tak boleh kereta. Boleh? Boleh. Geram. Tak lama sangat pun kita dekat rumah nenek. So sekarang kita nak pergi rumah sepupu Ma. Dekat depan je. Banyak motor. Sepupu Ma dekat atas ni je. So jom kita pergi sana. Sekarang semua kapul lah. Sebab nenek tak masak. And kita nak makan. So kita makan dekat rumah dia lah. Kat sini panas. Dekat KL panas. Oh, dia potong daging kat situ. Korban lembu kat situ. I tak tahu kenapa, tapi I memang tak ada selera lah hari ni. Tak tahu kenapa, serius tak tahu. I don't know why. Tadi husband I bagi krepek pun I macam nak lah. Bagi air pun macam nak lah. Inilah kampung guys. So
So siapa-siapa yang datang di kampung, ni untuk korang. Okay. Tu orang tengah potong kambing. Potong kambing pula, potong lembu Okay, jom guys. Kampung pakai kereta. Tu lah, kampung pun pakai Honda. Kita dekat KL pakai Pro 2. Masuk lah. Perut. Apa masuk cuci perut lembu. Awak tak cuci? Saya tengok je. Kau tengok je. Awak tak cuci? Tengok je. Tengok juga. Kepala lembu lah Rena. Aunty pun first time tengok. Dia tanduk lah. Adik ni bau je lah. Pandai dia tengok. Tu apa? Pasal ada buat apa? Buat benda ni. Makan terbuka. Siapa tu? Abang Long balik ah? Anak Mak Long yang balik KL. Lagi mau nenek dulu. Oh. Lagi mau nenek. Dia mau mati. Dia tak lepas. Dia dah balik kat sini. Mana tadi? Ni lah jam dah. Jam lah. Oh ya lah. Kalau Jam tahu. balik. Orang berbalik semalam. Orang kerja kan. Zaro cakap sebab dia segar. Satu tahun lembu tu. Dia sembelih. Maksudnya? Tak cukup lah. Tak cukup lah. Kita makan je. Ni kan? Macam budak lagi lah. Oh, budak lagi. Oh, tak boleh. Umur. Tak cukup. Oh, ni fresh ni. Oh, ya ke? Okey. Ni dah makan. Percayalah cakap dia. Mana Mira tahu? Satu baru sembelih. Mira ingatkan Mira ingatkan darah. Lepas tu Mira cakap, ni darah ke? Taklah. Ni fresh ni. Baru potong tadi. Oh, okey. Sedap. Apa rasa lah? Hamil-hamil. Rasa lah hamil-hamil sikit. Rasa pelik lah. Rasa pelik juga. Tak ada rasa apa. Biasa je lah. Dia makan ni. Tak rasa apa-apa tu. Akak rasa tu rasa hamil lah. Tapi warna dia yang macam tu. Warna dia pasal merah semacam lagi. Sedap. Favorite I. Saya kecil. Arwah nenek I selalu buat. Ni. Mak Long buat. Tapi rasa pandan lah. Kalau I suka yang gula melaka punya. Tak gila. Manis. Manis lembut sejuk. Tak, lado. Ni sayang nak apa? Mana boleh? Tangan pun. Angkat nak. Ni. Adik malu di tanam. Dia buat kebun. Oh, sini je lah rumah dia. Dekat keramik. Lepas tu hidup api. Tak minyak. Ambil ni. Ini. Oh. Lepas tu lapik kan. Oh. Lepas tu, ambil lagi-lagi. Apa tu? Kan gambar. Panas ke? Bakar. Air tongkok. Apa? Ya. Ini tongkok ah. Bye Malam. Bye Malam, jumpa lagi. Jumpa lagi. Lelok. Cicak mania. Cicak mania. Okay, balik rawat kan? Baliklah. Nak balik.
Kerau pula untuk ipis. Okay. Mana temu? Lemang maklong sedap. Ha? Lemang maklong sedap. Maklong punya lemang tadi sedap. Yang makan tadi sedap. Tak. Rendang dia pun sedap. Apa tu? Apa? Dah ini. So, kita patah balik Kerau. Jangan esok je. Esok balik dah. Esok balik dah. Apa esok balik? Malam esok balik. Lah, malam esok dah balik. Ada burung guys. Alamak, tak nampak. Tu. Ada burung. Ciao. Hai, good morning guys. Hari ni hari kedua kita cuti. Masih ada kat Raub. And pagi ni kita orang memang bangun lambat sebab nak balas balik ngantuk yang hari. Bila semalam kan, malam semalam kan kita balik kan. Parah weh. Semalam pun kita bangun lah awal pun. Ber-12. Kita orang bangun pukul berapa tadi? 9, 8 je tu kot. 9 dan 10 je lah. Tak, sekarang 10. Sekarang pukul 10. Tadi kita bangun lambat sikit. Kita air bengkak kan. I tak tahulah kenapa. Okay, whatever lah. Lepas tu nak dijadikan cerita. Patutnya, tak adalah sepatutnya. Plannya hari ni dengar-dengar nak pergi camping ke mandi sungai macam tu lah. Tapi tak jadi pun. I rasa macam rushing lah kalau nak buat semua tu. Sebab petang ke malam je lagi nak balik KL dah. And then after kita pergi kedai RM2, I nak pergi Watson pula. Teman husband I beli barang dia. Lepas tu I nak pergi Zush beli kopi untuk I edit vlog. Hari tu kita orang dah cat rumah kan. So tinggal I nak dekor sikit-sikit since dah dapat gaji bulan baru ni. Awak nak spend juga ke bulan ni untuk dekor barang rumah? I pun tak ada spend barang rumah. Tak ada lah. Apa spend barang motor je. Okay. So husband I spend barang motor, I nak spend sikit lah barang rumah untuk dekor rumah. Dekor sikit. Dah sampai. Ini lah PDRN tu. Ramai weh pakai PDRN ni. Nasib baiklah aku tak FOMO. I FOMO lah juga, tapi tak adalah macam semua barang nak FOMO je. I kan tak suka lah pergi-pergi time ni lah nak berak tu. A few moments later. Kita dah sampai kat kedai RM2 guys. Besar kan? Okay, jom. Panas. Dia baru nak load barang. Tada, RM2. Okay, jom masuk. Barulah boleh shopping dengan tenang. Sebanyak barang yang I nak dekat atas kot. Dekat atas lah. Kat atas. Bakal please. Okay, I nak beli ni guys. It's a must. Tapi I tak pasti nak warna ni. I nak ambil warna pink lah. I nak ambil warna pink dengan peach. Rumah I dah nipis. So I nak ganti. Okay, I beli dulu barang. Nanti kita unboxing. Okay?